Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, segulai sejalan. Uh, Terima kasih kerana kembali ke channel saya. Pada video kali ini saya ingin mengupas berita berkenaan beberapa tokoh-tokoh politik, termasuk rakan saya Zaid Ibrahim telah memohon untuk menjadi ahli PAS, dan saya rasa semua dah diterima sebagai ahli PAS. Jadi soalan yang banyak orang mungkin nak tanya adalah kenapa seorang yang berpemikiran liberal seperti Zaid Ibrahim nak masuk PAS, dan kenapa juga orang yang liberal seperti Zaid Ibrahim boleh diterima oleh PAS pula. Jadi ini suatu yang saya rasa saya boleh memberi pencerahan sebab saya pernah menjadi ahli PAS satu ketika dulu, 20-30 tahun yang lepas di dalam era reformasi. Tetapi PAS sekarang dah berubah dan orang macam saya dah keluar daripada PAS. Tetapi kenapa pula orang macam Zaid Ibrahim yang terkenal dengan pandangan yang bagi saya pandangan terbuka, dan saya selalu berminat tentang pandangan beliau, dan ini adalah menjadi satu tanda tanya kenapa dia memilih satu parti konservatif dan kenapa dia diterima. Uh, Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat awal-awal PAS bermula, kebanyakan yang nak menjadi ahli PAS ni adalah golongan agama sahaja. Golongan agama telah berpecah daripada golongan apa yang dikatakan sekular dalam UMNO untuk mungkin menegakkan satu negara Islam. Ketika itu memang sudah ada konsep-konsep negara Islam yang sedang dibincangkan di dalam dunia, dan ini lahir di negara seperti India yang mempunyai ramai orang Islam, negara seperti Mesir, dan juga pergerakan-pergerakan pemuda-pemuda Islam di United Kingdom, di Amerika Syarikat, yang mana kebanyakannya adalah anak-anak Malaysia dan sebagainya. Dan saya pun semasa di Amerika dan juga di United Kingdom bercampur dengan pemuda-pemuda sedemikian. Tapi bukanlah pada awal 60-an. Saya di sana pada tahun 80-an. Jadi pada awal orang-orang ustaz saja yang banyaknya masuk. Kemudian apabila kita tengok pertubuhan seperti ABIM telah mula berkembang untuk mendidik orang Melayu tentang Islam fundamentalis, iaitu Islam daripada sunnah, kita kata, maka terjadilah satu apa yang dikatakan revolusi minda sedikit, bukannya banyak tapi sedikit. Orang mula pakai tudung, mula ada misai, ada janggut. Kalau tidak dulu, dia orang Melayu ni dia lebih macam P. Ramlee lah. Pakai kot, masuk bar, macam tu lah. Saya tak kata P. Ramlee minum alkohol. Saya cuma tengok dalam filem-filem dia, dan memang saya cukup minat filem seperti Anak Bapa. Kita tengoklah adegan-adegan sedemikian. Ini tidak menghukum P. Ramlee sebab dia adalah tokoh yang cukup hebat dan cukup baik bagi saya. Jadi di sini kita lihat juga bahawa satu ketika tu bila Ikram pun mula menyebarkan Islam fundamentalis sebegini, sama dengan Abi, maka adalah perubahan. Dengan ketika itu juga kita lihat, ramai orang muda tak ingat pergerakan Arkam daripada Ustaz Asy'ari, dan ketika itu pun jemaah tabligh mula menjadi popular. Jadi pada era tersebut, mungkin 70-an, kita lihat beberapa profesional dah mula masuk ke dalam parti PAS. Walaupun demikian, PAS tak popular. Masa tahun 60-an dan 70-an memang mereka tidak popular sangat. Nak bertanding tu tak menang banyak seat, mungkin dekat Kelantan saja yang dia orang boleh pegang. Jadi yang menjadi PAS tu satu parti popular apabila reformasi, di mana Anwar Ibrahim telah dipenjarakan, seorang tokoh Islam dipenjarakan, dihentam, ditumbuk, ditendang, dibuat macam-macam dan diaibkan. Itu yang paling teruk sekali, diaibkan.
dan UMNO menjadi orang kata apa, tersematlah dengan kekotoran Tun Dr. Mahathir. Dan pada ketika itu PAS telah memperjuangkan kebebasan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pertama kalinya mendapat populariti di kalangan orang-orang bukan Islam apabila DAP pun bersama di dalam barisan alternatif. So itulah di mana kita lihat mula-mula golongan ustaz, lepas tu golongan profesional pun mula masuk dan mendapat banyak tempat di dalam Parti Islam se-Malaysia. Walau bagaimanapun, Parti Islam se-Malaysia tidaklah mendapat undi yang banyak juga. Mungkin beberapa kerusi, 10, belasan dan sebagainya. Tapi pada 2016, PAS telah mengubah taktik di mana mereka telah menendang keluar semua orang golongan profesional ini seperti Ahmad Sabu, Dr. Zulkifli, arwah Salihuddin dan Mujahid Rawa. Semua ni bukanlah tendang tetapi mereka telah tidak mengangkat mereka menjadi pemimpin dan kumpulan ini telah menjadi serpihan kepada PAS iaitu Parti Amanah Negara. Maka itu di situ tinggallah golongan-golongan agama sahaja dan juga golongan yang tak reti agama dan bukannya sebahagian daripada Islamic Reform Movement. Maka PAS telah mengambil keputusan untuk join dengan UMNO dalam Muafakat Nasional untuk menjadikan Islam sebagai satu identiti politik perkauman. Apabila ia menggunakan Islam sebagai perkauman, iaitu orang Melayu, Islam Melayu, maka iaitu dia memakai formula UMNO, maka ia menjadi popular di kalangan orang Melayu yang ketika itu ramai dah mula apa yang dikatakan menjadi konservatif Islam. Sebab ramai yang dah nak dekat pencen daripada dasar ekonomi baru, mereka dah dapat duit, dah dapat apa, kemudian pergi haji dan sebagainya dan mereka mula pergi masjid dan inilah yang dikatakan golongan konservatif. Sebab golongan ini tak pernah belajar pun tentang falsafah Islam, tentang falsafah pengurusan manusia dari sudut pengurusan. Semuanya dengar cakap ustaz. Ustaz banyak mana sangat yang dia belajar. Dia belajar cakap agama yang 600 tahun dahulu saja. Jadi dia tidak pun multidisciplinary. Maka ia itu menghasilkan golongan konservatif. Dan ketika itulah PAS menjadi popular. Jadi inilah golongan-golongan yang telah masuk PAS dan ketika itu golongan-golongan yang sehaluan dengan perkauman apabila UMNO berpecah lagi dengan pemecatan beberapa tokoh-tokoh, mereka pun masuk PAS. Dulu memang tak boleh pun masuk PAS sebab PAS tak akan terima orang yang berhaluan apa yang dikatakan asabiah. Saya tahu sebab saya sebahagian daripada Parti Islam se-Malaysia ketika itu. Apa yang disebutkan UMNO adalah parti asabiah, parti perkauman, tidak ada tempat di dalam perjuangan Islam. Sebab Islam tidak mendokong aspek perkauman. Maka itu apa yang berlaku adalah sekarang PAS bermain isu perkauman dengan cukup hebat. Kalau kita dengar kenyataan Hadi Awang, kita dengar kenyataan Razman Zakaria, dan siapa nama tu, Dr. Mastura dan Ahmad Fadli dan sebagainya, maka mereka ini memainkan isu-isu perkauman kononnya untuk memperjuangkan Islam. Jadi kalau siapa yang dah baca banyak buku tentang Islam, maka kita akan tahulah bahawa ini adalah mainan politik identity, politik populisme, iaitu nak meraih undi hanya untuk menang. Tuan-tuan yang bukan umur seperti saya 64 tahun dan tidak bergerak dalam Islamic Reform tidak tahu bahawa apa yang dimainkan itu adalah bukannya perjuangan PAS yang daripada awal. Inilah perjuangan baru untuk mendapat popular boleh dapat undi banyak. Dan nak jadi popular senang je dekat Malaysia, kutu orang bukan Islam, kutu orang kafir, kutu orang parti seperti DAP. Ini semua formula UMNO yang telah digunakan oleh PAS. Jadi berbalik kita kepada soalan kenapa
PAS boleh menerima orang seperti rakan saya Zaid Ibrahim, dan kenapa Zaid Ibrahim pula tergerak hati nak masuk PAS. Pada pandangan saya, tujuan utama Zaid Ibrahim masuk PAS adalah untuk menang kerusi. Pada satu podcast, beliau telah menyebut yang beliau akan bertanding. Tetapi ketika itu saya fikir dia nak bertanding sebagai independen. Sesiapa yang bertanding independen memang akan tidak menang lah. Itu basic dalam Malaysia. Kecuali mungkin kat Sabah, Sarawak, tak tahulah. Tetapi dekat Malaysia, tidak begitu. Jadi apabila dia mengambil keputusan untuk masuk PAS, ada juga di dalam podcast beliau menyebut orang-orang seperti Wan Saiful yang telah dipecat, orang seperti Wan Faisal yang telah dipecat daripada Bersatu ni semua patutnya masuk PAS, dia kata. Kenapa masuk PAS? Sebab satu, boleh menang. Yang kedua adalah untuk mungkin nak membuatkan PAS tu lebih sederhana sikit. Jadi ini satu perkembangan yang baik bagi saya kalau boleh orang-orang macam Zaid Ibrahim, orang macam Wan Faisal, Saifuddin dan Saifuddin Abdullah dan sebagainya itu masuk untuk menyederhanakan PAS, maka itu satu perkembangan yang cukup dialu-alukan. Tapi kalau kita lihat kenyataan Zaid Ibrahim, dia kata dia nak masuk PAS supaya dia dapat memberi ceramah dan yang persepsi bahawa PAS itu bukan parti ekstremis dan bukan parti konservatif dan boleh memerintah Malaysia. Ini bercanggah dengan apa yang selama ini beliau nyatakan tentang isu-isu yang memang bertentangan dengan pandangan PAS. Serta juga dalam podcast mengatakan bahawa untuk menyederhanakan Parti Islam se-Malaysia. Jadi tujuan Zaid Ibrahim itu adalah tujuan politik, what we call political expedience. Bagi saya, Zaid Ibrahim adalah seorang tokoh Melayu yang saya hormati dan seorang yang boleh menyumbang kepada perkembangan Malaysia dari sudut arah Malaysia yang pada asalnya telah ditubuhkan. Namun demikian, beliau telah memilih untuk bersama dengan satu parti yang bagi saya bukan menjadi ideologi beliau, tapi sebagai satu political expedience yang mungkin ada baiknya dan mungkin ada tak baiknya, itu terpulanglah kepada rezeki masing-masing. Jadi inilah pandangan saya kenapa Zaid Ibrahim memilih untuk masuk PAS, iaitu PAS is a winnable parti yang boleh menang. Dan ini memang ternyata mereka boleh menang. Maka itu beliau perlu, sebab beliau tidak laku dalam UMNO dan beliau pun asyik kutu Anwar Ibrahim. Saya pun tak tahu kenapa. Daripada dulu dia memang tak suka Anwar Ibrahim. Saya rasa macam lebih peribadi dan sebagainya. Kenapa beliau tidak masuk parti seperti PBM, Parti Bersama Malaysia Rafizi, dan ada juga parti-parti yang lain, tetapi memilih untuk PAS sebab PAS adalah a winnable parti dengan menggunakan isu perkauman dan isu identity politics. Jadi yang menjadi satu persoalan juga, kenapa PAS menerima orang-orang yang liberal macam Zaid Ibrahim? Ini mungkin menunjukkan bahawa PAS adalah parti yang agak desperate juga untuk mendapatkan undi bukan Melayu. Jadi di sini dia nak menyeimbangkan retorik perkauman dia yang pedas dan juga ekstremis tu daripada orang macam Hadi Awang dengan ada golongan hiasan lah, seperti Samsuri, seperti Zaid Ibrahim, seperti former Vice Chancellor dekat Universiti Utara. Jadi ini semua hiasan. Yang inilah pandangan saya. Maka itulah sebab PAS nak terima orang macam ni, tetapi dia akan kawal mereka dan juga menjadikan mereka sebagai trofi. Jadi di situlah sebabnya kenapa Hamzah Zainuddin dan kawan-kawan daripada Parti Wawasan tidak masuk PAS. Sebab mereka tahu lebih baik mereka di luar PAS dan berkawan, sebab dan dia boleh buat macam-macam lah.
Tapi kalau dah masuk dalam PAS, maka dia akan tenggelam dengan retorik agama sempit yang akan didokongi dan dipimpin oleh orang-orang ustaz-ustaz yang tidak mempunyai pengajaran dan pandangan multidisciplinary yang boleh menjadikan negara ini sebagai negara yang maju dan juga negara yang boleh membantu kepada perkembangan manusia. Jadi itu pandangan saya kenapa ramai tertarik untuk menjadi ahli PAS, sebab PAS is a winnable party. Dan kenapa PAS menerima? Sebab dia desperate nak dapatkan hiasan kepada toleransi kepada semua. Dan itulah politik mereka buat masa kini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian. Jika anda ingin memiliki buku saya Antara Sunnah Melayu dan Sunnah Rasul, ulasan tentang isu-isu agama, isu politik dan juga isu pendidikan di dalam Malaysia, sila ikuti arahan di dalam poster berikut. Saya akan menandatangani setiap naskah buku yang dibeli dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, maju jaya bersama Malaysia Baru. Sekian, terima kasih.